Okay guys, Assalamualaikum dan kembali lagi ke YouTube channel Teku. Lama gila kita tak buat video unboxing. So, kali ni aku nak unboxkan sebuah telefon mid-range terbaru dari jenama Xiaomi. Lebih tepat lagi adalah Redmi Note 17 Pro Max guys, 5G. Tak silap aku, ini adalah varian yang tertinggi dalam siri terbaru Redmi Note 17. Aku just cover kat sini sebab aku tanya tunjuk specs utama dan surprise sikit. So, jom kita unboxing, tengok apa yang kita dapat dalam kotak. Dan macam biasa, kita nak cerita sikit apa yang menarik sangat untuk siri kali ni. Let's go. Okay, so jom kita buka Redmi. Macam biasa, logo Redmi sekarang dah besar dah. Dan dalam ni kita akan dapat barang-barang sikit, SIM pin tool, dokumen, dan juga macam biasa kita akan dapat dia punya casing. Ada tulis Redmi dekat sini dan dia jenis yang lembek lah. Untuk bahagian bawah ni kita akan dapat macam biasa charger dan charging cable dia, USB Type A ke Type C. Dan kita dapat charger yang sangat laju kat sini, 100 watt, design by Xiaomi. Okay, kita nak tengok dia pasal dia punya telefon pula. Aku nak tengok apa generasi kali ni dapat tawarkan. So, design macam mana kan? Pada warna dia putih. Aku expect warna dia macam ni. Warna pink macam cloudy kat sini. Warna putih guys. Ada sedikit cloudy kat sini. Tapi overallnya warna putih lah. Apa pun aku boleh kata untuk design kali ni nampak super simple and minimalist. Which is perkara yang aku sangat suka lah. Sebab design simple ni dia boleh kata long lasting lah. 5 tahun kemudian pun design nampak masih lagi cantik lah. And dia punya modul kamera dia, kalau korang pengikut Xiaomi, korang perasan tak? Dia punya design ni macam Xiaomi 11 kot. Mi 11. So, ada dua kamera kat sini. Aku tak boleh nak share dia punya specs dia, tapi korang boleh tengok apa yang tertulis kat sini, flash dekat sini. Dan bawah ni ada dia punya brand logo dia, iaitu Redmi lah, Xiaomi Corporation Co Ltd, bla bla bla, model number, CE tong sampah masih lagi ada jelas dekat sini. Dia tak sorokkan lah. And dari segi dia punya overall design dia memang nampak clean. Aku suka dia punya silver frame dia. Atas ni ada speaker satu, bahagian bawah ni ada speaker lagi satu, USB Type C port dan juga slot SIM card. Kita cocokkan dia dan kita boleh tengok slot SIM card jenis yang dual SIM lah. Okay guys, aku nak setting di smartphone ni. Kita jumpa kejap lagi. Okay guys, aku dah siap dah setting Redmi Note 17 Pro Max 5G. And aku just nak bagi tahu korang, kalau korang tengok kat sini ada memory kan. Memory ni actually dia tak final lagi. So korang boleh stay tune. Yang masuk Malaysia mungkin berlainan daripada yang ada dalam kotak. Sebab tu aku tak mention apa dia punya memory dia. Dan dari segi warna dia, aku lupa nak bagi tahu. Warna yang actually putih ke pink-pink ni nama dia Cloud Blush. Dan baru aku sedar tadi aku buat research sikit. Rupa-rupanya telefon ni kalau kena cahaya matahari baru dia bertukar warna, photochromic. Okay, korang tengok ni warna putih kan. So kita kena pergi ke cahaya matahari. Jom. Cepat bertukar. Apa nampak sikit kan? Dia punya ini macam pink-pink sikit atas ni. Okay, bagi cepat redup. Nampak? Dia nampak macam awan-awan sikit kat sini. Dah berubah warna guys. Okay, sebenarnya aku masih lagi tak boleh nak share kepada korang specs penuh Redmi Note 17 Pro Max. Yang aku dibenarkan buat masa sekarang ni adalah aku boleh sharekan satu specs utama, which is main feature yang Xiaomi nak tekankan pada Redmi Note 17 series kali ni, iaitu bateri guys. So bateri yang digunakan oleh Redmi Note 17 Pro Max adalah sebesar 10,000 mAh guys. Yes, kita dah sampai ke 5 angka punya bateri. Dan actually ni bukanlah telefon pertama dengan 10,000 mAh dan ke atas punya bateri. Ini telefon kedua yang aku guna. Sebelum ni aku guna Realme P4 Power dan aku ada buat video 24 jam dengan telefon tu. Kalau nak tengok aku guna seharian dengan P4 Power tu, boleh layanlah video vlog tu selepas video unboxing ni. Dan dengan fast charging 100 watt ni, tak silap aku ambil masa sekitar dalam 80 minit untuk charge penuh, which is dalam 1 jam 20 minit. And bateri telefon ni boleh tahan sampai 3 hari penggunaan. And aku ada baca sikit pasal dia punya bateri dia. Silicon carbon content yang ada dalam bateri 10,000 mAh Redmi Note 17 Pro Max ni adalah sebanyak 16%. Sebab tu dia mampat dan dia boleh orang kata tahan lama lah kan. Lebih density dia lebih tinggi. Dan kalau kita tengok dari segi dia punya ketebalan telefon, memang slightly lebih tebal sikit daripada yang biasa. Tetapi aku boleh kata masih lagi selesa nak pegang lah. Aku tak sure berapa gram telefon ni. Aku suspect mungkin 200 lebih sikit kot. Okay, kalau kita tengok sikit dari segi punya setting untuk bateri dia, jom kita tengok. Untuk dia punya bateri, dia ada beberapa mode lah macam biasa. Ada performance, balance, battery saver, ultra battery saver. Untuk charging option ni, kita boleh pilih untuk top speed, which is 100 watt, ataupun standard yang untuk menjaga kesihatan bateri. Tapi aku kalau dah support laju, dia pilih top speed lah kan. Dan smart charging, ini dia akan charge berdasarkan battery level, temperature, app usage,
so that dia boleh jaga bateri dengan lebih bagus lah kot kan. So battery protection pun ada juga. Kat sini dia tunjuk, korang boleh tengok kat sini. Ini phone baru, battery health 100%, cycle kosong, aku tak pernah charge lagi. Ni nampak, first use August, dia manufacture kan mendatang ni Julai. Dan kat bawah ni ada charging protection, korang boleh charge penuh telefon ni, ataupun mungkin korang nak pilih battery protection, dia charge sampai 80% sahaja, ataupun intelligent lah, dia akan berdasarkan situation dan sebagainya lah. Mungkin waktu malam dia slow charging ke apa, macam iPhone punya charging system lah. Ok, jom kita buat dia punya charging test saja. Nak tengok dia punya animation dia macam mana. Quick charge, ada tunjuk tak 100 watt tu? 100 watt max. Ok, tak habis lagi pasal bateri dia. Ada 3 lagi benda yang aku nak share pasal dia punya bateri. Pertama, Redmi Note 17 Pro Max ni boleh jadi power bank. Maksudnya korang cocok wayar tu Type-C ke Type-C lain, mungkin cocok iPhone korang yang bateri cepat habis ke apa kan. Dia boleh jadi power bank dan dia boleh charge selaju 27 watt. Reverse wired charging, memang laju lah. Dan yang kedua, telefon ni katanya bateri health dia tahan sampai 6 tahun penggunaan dan bateri health maintain atas 80%. Benda ni aku boleh kata sangat penting kalau korang jenis yang guna telefon bertahun-tahun, lebih 5 tahun, tak perlu risaulah, bateri health masih lagi atas 80%. Dan yang ketiga, telefon ni dia ada chip khas untuk menjaga bateri management chip yang diberi nama Xiaomi Surge G2. Dan Surge G2 tak silap aku ada pada phone flagship dia, kali ni letak pada phone mid-range. So basically Surge G2 ni dia menjaga, boleh kata, overall battery management dia. Mungkin dia jaga dari segi stability waktu charging, dari segi battery health dia, untuk prevent power loss, dan yang sangat penting dia prevent sudden shutdown. Ok, untuk tengok bateri 10,000 mAh ni padu ke tak, aku nak buat gaming test. Aku nak main game 1 jam PUBG. Kita nak tengok lah bateri turun banyak mana lah. So, aku dah ada stopwatch kat sini dan jom kita startkan. Kalau nak cerita sikit pasal dia punya screen, aku tak boleh nak share dia punya specs dia, tapi korang boleh tengok dia punya bezel dia sangat nipis. So, bila guna tu memang rasa penuh lah. So, sekarang bateri 60%, jom kita tengok turun banyak mana. Yes. Ok, dah 30 minit. So, kita boleh tengok bateri dia dah jadi 55%, so turun dalam 5% setengah jam main game, setting tinggi. Ok, dah 1 jam 2 minit, bateri 60% start tadi. Sekarang 1 jam kemudian bateri tinggal 50%. So turun 10% bateri selepas 1 jam main game PUBG setting tinggi. Macam ok ke tak? Komen sikit. So guys, itu saja yang aku boleh kongsikan pada video kali ni. Lebih kepada first impression lah. Korang boleh tengok dia punya design dia berubah bila kena cahaya matahari, dan juga bateri dia sekarang memang gila lah. Dah 10,000 mAh, charging pun sangat laju, 100 watt. So apapun, komen sikit pendapat korang pasal Redmi Note 17 Pro Max. Kenapa nama dia Pro Max? Jangan tanya aku lah, ini taktik Xiaomi kan. So like video ni kalau korang suka, subscribe YouTube channel Techco. Kalau korang nak tengok dia punya full review telefon ni, boleh stay tune. Dan jumpa lagi lah pada video yang akan datang. Saya safe hati, sentiasa happy. Bye bye. Oh ya, kalau mungkin korang nak tanya berapa harga dia, kalau kita tengok pada previous harga 1,000 lebih nak dekat 2,000. Aku suspect benda yang sama ataupun lebih disebabkan masalah ya chip RAM yang makin mahal tahun ni kan. Jumpa lagi. Bye bye.